Bergerak kita. Championship white, tapi championship white ada banyak. So ni antara ada berpuluh. So ni one of it lah. So korang akan tahu ni putih championship white yang mana satu. So dah berapa banyak kau punya ni dah terkorban? Tak apa, dia looks je. Yang penting dia boleh ranching lagi okey lah. Nanti bila tanya, "Weh, ambil kan range size 16 tu. Yang mana yang ada putih depan?" Senang. Padalah abang Sopi. Okay, Assalamualaikum guys and welcome back to the channel. So hari ni, korang nampak ni foto Satria aku. Aku nak buat something, benda yang excited lah actually. So macam korang nampak ni Proton Satria aku, and sekarang rim dia PE37 warna bronze. So aku rasa dia okay je, tapi kalau nak lagi cantik aku rasa aku nak tukar colour dia lah, which is aku nak cat lah rim ni. So projek kita pada hari ni ialah kita nak cat rim. Tapi cat rim ni aku nak DIY je. Dan sekarang aku nak pergi rumah kawan aku and kita akan cat sama-sama lah. So aku akan tunjuk lah cara macam nak cat, and then barang apa yang perlukan. And kita tak pakai cat tin tau, kita pakai cat air compressor dengan gun sekali. Okay guys, so nantikan Okay, aku dah sampai dah kat rumah member aku Ni member aku West Kilol atau bawah fee. So barang-barang kita tahu semua dah ada dah. Nanti aku tunjuk lah barang-barang apa yang kita kena ada. So sekarang ni kita nak kena prep rim ni. Ya Allah, ini kucing. Nak kena buka rim ni dulu, depan belakang kiri kanan, nak kena jack, and then keluarkan. Lepas tu aku nak kena masking. Sebab apa? Aku malas nak bawa pergi kedai tayar, buka, balancing, apa benda semua tu aku malas. So aku nak buka je and then masking tayar ni semua, and then boleh start gosok semualah. So aku malas nak bijak, kita guna batang jack stand. Ni kat pakai apa tu Sekarang ni dia tangan kita bergerak kita. Betul lah, top tadi. Tak, betul. Imagine ni, saya kat sini kan. Dia naik kat sini kan. Tak kereta tak naik. Okay, sekarang kita nak jack kereta. Ni semua tayar semua dah buka lah. Tinggal jack lah, tu bawa keluar. So ni rim aku dia dah cabut dah. Settle cabut. Ni kita nak buat apa Wes? Nak buka stiker. Alah tak dengar, sorry. Nak buka stiker, lepas tu kita nak gosok dia, gosok. Lepas gosok, kita cuci, lepas tu kita masking, lepas tu kita naik primer. Tapi kalau tengok tak macam banyak kerja sangat sebab rim aku lawa je. Cantik. So gosok-gosok sikit dah boleh naik primer dah. Tengok. Kerja senang lah. Cabut stiker. Sebab aku ada stiker baru. Macam ni je cabut dia. Oh, senang lah stiker ni. Lama dia tak hancur. Sebab cantik lagi kan, senang lah. Kalau dia dah hancur-hancur, banyak sikit lagi je. So kita orang target nak siap rim ni hari ni kak. Kerja gila. Ikut kamu. Yang 100 macam halus sangat. Kita pakai tak tempat kan.
Okay, sekarang ni kita dah settle stand apa semua. Ni nak buka balik balancer, gosok sikit belah dalam. Lepas tu boleh cuci and then primer. Rasa macam POV lah. Oi, koyak. Crispy je. Terus koyak. Sebab tu kecil ni saiz. Oh shit, jadi nak buang 3M tu susah dia speech. Okay, macam mana? Nak buang apa? Dia punya 3M 3M punya gum. balancer. Gam dia kuat. So kita pakai ni WD-40. WD-40 kalau korang tengok ni sponsor kita orang thank you. Please sponsor us. Please sponsor us. Lepas tu nampak senang buang. Dia sama juga macam apa? Sticker remover. Ni boleh juga pakai WD-40. Okay, sekarang dah siap sand. Lepas tu dalam pun dah sand. Timah semua dah buang, balancer semua dah buang. Sekarang kita nak cuci. Tunggu kucing ni habis minum air dulu. Dah habis minum air ke? Belum lagi lah. Dah habis minum air baru kita start cuci hari ni. Okay, ni kita orang dah lap dah kering. Sekarang ni tinggal masking lah. Masking tape aku beli banyak-banyak. Bawa kau-kau punya. Ni Wafi dia nak lap lagi rim lagi lebih-lebih ni. And then kita start masking lah. Okay, ni korang tengok ni kita orang tak lap dengan thinner tau. Ni masih apa orang kata original lah. Kita tak lap apa-apa kan. Kita tampal tape. Okay, tampal tape kan. Tengok. Senang dia cabut. So yang ni aku dah lap dengan thinner. So baru dia melekat. Gitu. So kita belajar something new. Biasa kan newbie kan. Rookie. So anything kalau korang tak nak buka tayar, lap dulu dengan thinner, tu baru tampal tip. Stay tuned. Okay guys, macam korang nampak, kita dah settle lah masking. Memang nampak cun gila. Ni memang proper masking guys. Bukan main-main. Kita buat depan belakang. Sebelah belakang ni pun ada juga masking. Same goes dengan semua rim lah. And then kat sana kau tengok apa weh? Aku nak pakai balik benda disposable ni. Ni sebenarnya disposable, sekali pakai buang. Tapi kita orang dah beli yang baru. Lepas tu tak sampai lagi hari ni. So kena pakai balik yang lama, kena cuci-cuci sikit. Lepas tu boleh pakai. Tapi ni untuk primer, so tak kisah sangat lah macam dia ada kotor-kotor. Tapi nanti untuk colour, ada satu yang container yang bersih, kita boleh pakai yang tu lah. Yang ni untuk primer je tak kisah. Ngam soy. Sikit lah. Sekarang kau nak bancur lah primer ni. Nak bancur, kemas sikit, cuci sikit, ni bancur primer, dan kita boleh tembak. Okay, let's go. Okay guys, ni selepas dah masking apa semua, kita orang sandarkan macam ni lah. Sekarang ni kita orang nak primer. Ni barang-barang yang kita perlu kan, which is thinner. Apa lagi Bi? Container ni. Gun, container. Ini dia punya hard cup lah. Ini dia punya cup disposable tapi kita pakai balik. Ini dia punya penutup dia. Ini untuk lock atas dia. Gun ni penting tak? mesti lah. Sangat-sangat penting. Penting pun kalau penting. beza mahal dengan murah. Depends juga lah. Kalau nak kerja cantik dan senang, gun mahal lah. Kalau dia boleh adjust kalau gun murah ni boleh-boleh lah, okey lah. Tak ada lah, tak cantik, okey juga. Boleh pakai lah. Okay, faham. Lagi apa kita perlu kan? Yang ni kena pakai. Ni adapter. Sebab kita nak pakai ni, baru dia boleh duduk atas ni. Faham. Macam tu. Kalau tak ada adapter, dia tak boleh duduk lah. Okay. Ni adapter. So primer kena primer 2K. Dia datang dengan hardener. And then perlukan thinner. Thinner nak bagi dia cair. Oh. Sebab kalau dia pekat sangat, nanti
kita spray dekat kan dia tak keluar. Oh, dah mula keras macam tu. Dia keras. Faham. Dia pekat sangat lah. So bila ada thinner dia cair lah. Okay, sekarang Wafi dah settle lah bancuh. Uish, macam bancuh tarik lah abang Kau penuh. Yes. Sekarang tu 4 rim So kita sekali bancul. Macam ni berapa? Pecah. Sebab dah lama Ni lama punya. Make sure ketat. Kita pakai dia punya ring. Secure. Masuk pun susah. Pasang dekat gun. KP, gun ni macam nak pakai? Okay. Yang ni dia punya angin. Kalau kita pusing sini, Kiri. angin dia kuat. Pusing ke kiri lah. Counter counter clockwise, angin dia kuat. Kalau kita pusing clockwise, angin dia makin perlahan lah. Okay. Ni dah pusing clockwise, nampak dah tak ada angin. Boleh adjust lah, angin kuat perlahan. Yang ni kuantiti liquid dia turun. Nak lagi banyak Angin ratio cat, je lah. ratio. Nak lagi banyak cat lagi basah, pusing lagi besar counter clockwise. Nak kurang sikit cat, nak kurang basah, pusing Macam clockwise. pipe lah, tutup. Tutup buka. Yang ni kembang dengan kecil. Nak So dia punya spray nozzle. spray nozzle. So nak coverage lagi besar pusing ke sini lah. So coverage lagi besar. Nak lagi kecil, nak tepat, halus kan, pusing macam ni lah. Okay, faham. Mari kita mulakan. Oh, ada lock Okay, dah. Nak test kat mana dulu selalu? Test dulu mana-mana. Okay. Ni tempat kau test lah. Aduh. Jadi. Okay. Mari kita cuba. Nah. Ni awal-awal spray layang dulu kan? Layang dulu. Spray Dry lah? Spray yang mana susah nak dapat dulu. Lepas tu baru spray yang mana senang nak kasi. Okay guys, sekarang aku nak cuba buat pula. Macam mana tembak Tembak je kau suka? Kena lepas, tembak lepas ke? Tak payah pun sebenarnya. Dia macam kau tekan kan, sikit-sikit je. Tapi jangan tekan all the way. Dia sesedar rasa lah. Tekan. Tak payah lepas pun tak apa. Tapi agak-agak nak lepas je. Ikut sesedar rasa lah. Okay. Saya belah ni lah. Tekan kuat sikit. So dia punya trigger ni, kalau tekan kuat dia keluar banyak cat. Kalau tekan sikit dia keluar lah sikit cat juga. Dia pegang angin lah. Tak nak tembak. Belah dalam susah. Ini aku cakap, ini bekas made in China. So dia punya secure tu kan, dia macam tak kuat sangat. Kena macam mesh tegak lah. Tapi bestnya bekas ni dia murah. Kalau kita pakai bekas yang mahal, dia best dia tak meleleh lah. Tapi bekas tu mahal lah. Harga dia dalam 2 kali ganda beza. Nampak dia punya colour. Ini nampak grey, yang tu dia macam ada bronze sikit ni. Belah dalam tu tak kena sebenarnya. Pegang jap, aku try test balik. Inilah bekas China, stock skill ni. Ni nak kena setting balik sebab dia meleleh. So kita ada hack. Kita pakai tape ni. Kita tape keliling dia. So dia tak bocor. Ini kalau korang pakai bekas murah bekas murah macam ni, dia nampak macam fit tapi dia akan bocor. Lagi-lagi dah use. Lagi-lagi yang dah pakai ni kita pakai lagi. So nanti nak tutup dia ketat sikit lah, macam ni je. Nampak? Okay, yang meleleh tadi tu, itu tak ada hal. Yang ni kita tinggal send je balik sampai ke bawah tu. So kita bagi yang pro buat lah. Kita rookie.
Okay, sekarang kita nak pusing pula tayar belah depan. Okay, after 1 hour aku pun dah mandi lah. Pakai baju first. Member pun dah mandi, dah fresh. So sekarang kita tengok result dia. Dah kering dah. After 1 hour. Oh, not bad lah result dia. Macam result Japan. Boleh pegang eh? Boleh. Kasar tu. Baik tu, kasar. Ramai teruntung. Ni memang tak payah tembak tau ni. Macam ni semua. Ni kasar tu. Memang nak kena gosok dengan 600 Gosok basah. Gosok basah. Okay, mari kita mulakan. Okay, sekarang kita nak buat wet sanding. Kenapa kita perlu buat wet sanding? Kena buat wet sanding sebab kalau kita pakai air dengan gosok dia pakai sandpaper 600 ni, sanding dia tu kurang sikit. Kalau kita dia gosok, tak gatal. dia tak gatal sangat. Kalau kita gosok kering, dia cepat sangat makan. Cepat sangat gosok. So kita nak fine, very fine. Pakai 600 dengan basah. So dia sanding tu very slow. So kita boleh rasa kalau dia dah smooth tu kita stop sanding lah. Sebab kita tak nak remove dia punya primer fully. Kita nak hilangkan kasar dia tu je. Dah bagi dia licin. Tembak base coat dah putih pula. Okay guys, cat aku pegang sekarang ni, cat ni dah berapa tahun ni? Dah setahun dekat rumah West. Setahun simpan, tak buka lagi, dan hari ni baru kita nak. Okay, masih elok kot. Allah. So ni colour dia Honda NH0. Ni championship Yes. Championship white, tapi championship white ada banyak. So ni ada antara berpuluh. Ada berpuluh. So ni one of it lah. So korang akan tahu ni putih championship white yang mana satu. Tapi dia putih, janji dia putih. Okay, sekarang kita nak start mixing. Jom. Okay, sekarang ni Wafi dia nak bancuh cat putih tadi. Tengah buka. After setahun baru hari ni buka. The Tengok. moment of truth. Kalau tengok colour merah kan. Alamak. Lah putih dia. Tak tahulah warna putih apa ni, dia putih lah. Tapi dia bukan putih, dia macam putih susu. Macam off-white sikit. Cantik oh, wow. Lawa tu warna putih. Yes. Dia tak terlalu putih. Dia off white dah. Macam aku dah cakap tadi. Tu lah. Repeat kan? Yang lain. Apa dia punya ratio? Ratio dia 1-1. Oh, so satu part thinner, satu part colour. Yes, tapi nak lebih thinner pun boleh. Ikut lah. Mesti nak jimat kan? Nak jimat thinner lebih lah. Ni kita eyeball je. Agak-agak Agak-agak So kita letak thinner lebih sebab nak jimat. Ni tak payah harden ke? Tak payah. Sebab apa? Sebab tak perlu. Dah siap. Tambah sikit lah colour. Tinggal minum. Beri pekat sikit. So dah berapa banyak kau punya ni dah terkorban? Tak apa, dia looks je. Yang penting dia boleh ranching lagi okey lah. Nanti bila tanya, ambilkan range size 16 tu. Yang mana? Yang ada putih depan tu. Senang. Okay guys, ni penutup dia. Sekarang kita nak tutup. Cepat. Tapi ni macam ada merah-merah kan. Yang lain tak ada, yang satu lagi. Satu lagi. Ni. Ni kosong. Lagi cantik kan? Ya. Kita pakai yang tu lah. Kita pakai ni. Ini walaupun filter nampak bersih, tapi dah ada merah. Merah. Kan sekejap lagi merah lah rim aku. Orang kata, kau punya efek apa ni? Pink lah. Kau pegang Tapi kalau balance apa lagi? Bukan time untuk spray warna putih.
Kalau tekan sikit kena dekat, kalau tekan banyak kena jauh. Getting better. So apa perasaan anda? I'm a real painter. Okay guys, kita dah settle lah. Cat belah dalam semua. Member yang cat. All good. So sekarang kita nak flip dia, and then kita cat belah muka dia pula. Alright, mari kita sambung cat bahagian muka depan ni. Adalah Abang Sophie. Okay guys, ni kita orang dah settle lah. Most of the work dibuat oleh Wafi lah. But I help here and there. So Wafi dah touch up dah semua, putih dalam, make sure semua benda spotless, dia tak ada yang tertinggal. So sekarang kita nak prepare untuk cat clear pula. Looking at the weather right now, looking good. InsyaAllah, aku tak nak jinx anything. So sekarang Wafi dia tengah basuh dulu. Sebab Shopee, kalau kau tengok video ni, sebab yang korang lah, kau tak dapat yang disposable punya ni. Kita orang terpaksa pakai balik, cuci balik. Hai. So yeah, so sekarang Wafi tengah prepare untuk buat clear, and then dia boleh start clear lah. Meanwhile aku kena edit video sikit untuk fast. So yeah, kita bagi time lapse dekat Wafi. You'll take the stage. Okay guys, selepas 7 jam finally siap. Tapi adalah few parts yang tak ngam, tapi it is what it is. It's good enough. Okay, ni dia result rim. Masking tape ni aku tak cabut lagi lah, sebab tengah tunggu kering. So ni lah result dia. Rim warna putih, macam kau boleh nampak. Aku bagi close up sikit. Dah siap clear dah. To be honest, aku puas hati lah dengan result dia. And kita orang paint sendiri, bukan hantar kedai. So benda yang ada kena tak kena tu tak halal lah. Sendiri pakai. And then ni pun ok lawa, tapi ada kesan lah ni, sebab kita orang pakai balik dia punya container tu. So adalah extra pit. Tapi aku tak OCD ingat, tak particular. I'm good with it. Yang ni pun dah settle. Puas hati lah, to be honest. Hello. Meow. Dan nanti nak cabut dah. Ni semua masking tape nak cabut. And then kita boleh pergi buat balancing balik lah. Aku rasa patut sekarang dah boleh cabut dah ni, sebelum dia betul-betul cure. Kalau tak cabut nanti dia ikut dengan cat yang dah kering, yang dah cure tu. So better aku cabut dulu. Okay guys, alhamdulillah finally dah siap dah aku punya kereta. Rim dah siap cat, tapi tak jadi shoot semalam lah sebab dah malam. Kita orang habis dalam masa 7 jam juga, 7-8 jam juga sehari nak siapkan rim tu. Okay guys, macam kau nampak ni lah result dia. Warna putih ni memang komplement dengan kereta aku warna pink ni, dengan hood hitam, carbon, kereta warna pink, splitter apa semua kan. Kaliper aku warna hijau, rim putih dengan body warna pink. For me, this one memang handsome gila. And then check out the fitment, memang style. Bagi overall look of this car nampak lagi naik. And then in fact aku ada beli something daripada Shopee yang akan complement rim yang warna putih ni. Mari aku tunjuk korang apa benda dia. Ni dia guys, stiker Volks warna pink, Race Engineering Volks Racing Wave. So benda ni aku akan letak dekat rim aku lah. And aku rasa akan nampak ngam gila. And somehow colour dia lebih kurang macam body kereta aku. Jom kita pasang. Okay, first thing first, aku nak tapak kat sini lah. Aku lap dulu, bersih-bersih. Dia Volks Race Engineering Volks Racing Wing kot? Tak ingat. Okay, selamat aku dah google. Dia actually race tu belah kanan, Volks belah kiri. Okay,
And then position around here. Okay guys, aku dah tampal lah stiker warna pink tu. And honestly memang nampak beza gila lah design ni. Bila dah tampal, rim ni nampak lagi pop. Ni warna putih, and then stiker warna pink sama dengan body kalipun hijau. Sheesh. Aku dah pasang dah semua tepat. Rim depan, kiri kanan, belakang. And honestly aku memang puas hati dengan result kereta aku lepas dah siap cat rim ni. Tapi memang penat gila nak buat benda ni. Aku memang underestimate lah betapa penatnya nak cat rim sendiri kan. Ambil masa around 7 ke 8 jam kan nak siap sehari. Sebablah break asar, zuhur semua kan. Rehat pun kita orang actually tak rehat. Kita orang berhenti untuk solat je. And then makan pun dinner je dengan breakfast. And then yeah, ni lah result selepas sehari. Kalau korang betul-betul nak buat, memang aku recommend buat dengan member lah. And then nasihat untuk korang ya, kalau nak hantar cat kat luar kan, tolong jangan lowball. Sebab memang ambil masa nak buat benda ni. And korang kena appreciate lah betapa susah nak buat benda ni. Renyah lah, dia tak susah, dia renyah. And then banyak costing juga, duit nak keluar, nak beli masking tape, nak beli apa panggil tu, sandpaper. And then korang nak kena compressor. Tapi kalau korang jenis tak kisah, korang beli je pakai cat tin kan. Dan ada compressor, ada gun, dia punya hose, cat lagi, lepas tu clear, primer, korang punya penat lelah lagi, and then duit minyak nak pergi beli barang lagi. Semua benda tu memang, to be honest, quite costing lah. So kalau korang betul, melainkan korang memang nak buat business cat rim, boleh lah. Ataupun korang memang suka cat kan, then beli compressor, cat angin, gun angin semua tu kan. Tapi kalau korang nak buat sendiri, nak beli DIY, tak berbala lah. Better pergi je lah hantar kedai. Betul, macam aku cakap, kalau nak hantar cat ni jangan lowball. Sebab kalau korang lowball, korang dapat result yang korang bayar kan. Kalau korang bayar tempat yang memang mahal, and then hasil kerja dia bagus, then tu apa yang korang bayar, korang dapat lah benda tu. So benda ni memang bagi aku renyah, ambil masa nak buat, and very tiring. Satu badan aku sakit, member aku pun badan, kaki semua sakit. Sehari buat benda tu, and then kita nak shoot content lagi kan. So yeah, tapi overall okay, aku happy dengan result aku punya kereta. Macam korang nampak, even though result dia tak adalah kata terlalu cantik, terlalu bagus, tapi it's good enough for me lah. Cukup untuk mata aku, cantik, warna putih, lawa. Walaupun adalah sikit sini dia punya permukaan dia tak rata kan, tapi untuk kita kagai yang tak OCD, tak particular sangat, this is good enough. I mean for me at least. Kau tengok ada jauh, handsome kot. Okay, that's all from me. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, like and share video ni, and I'll see you guys on the next one. Bye. Assalamualaikum.